Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya dalam kursus kaedah penyelidikan. Hari ini kita nak tengok tentang reka bentuk penyelidikan. Apa itu reka bentuk penyelidikan? Reka bentuk penyelidikan adalah persediaan untuk menjalankan penyelidikan. So dalam proposal itu kita dah tulis serba sedikit tentang reka bentuk penyelidikan dari sudut apa jenis yang kita nak guna, apa instrumen yang nak diguna. Hari ini kita nak tengok secara detail apa yang kita tulis itu, dan kita kena ingat bahawa penulisan kaedah penyelidikan atau reka bentuk penyelidikan dalam proposal dia tak memadai setakat itu. Dia kena lebih detail apabila kita telah melaksanakan atau sedang melaksanakan penyelidikan. Apa maksud reka bentuk? Pertama, reka bentuk ni digunakan untuk merancang dan membuat perancangan bagaimana penyelidikan itu ingin dilaksanakan dan bagaimana satu-satu prosedur yang dilaksanakan itu berupaya menghasilkan data-data yang tepat atau hampir tepat. Maknanya makin detail kita atau makin halus kita atau makin apa saya nak cakap sini, makin kita berhati-hati dalam memilih kaedah pendidikan, dapatan pendidikan kita menghampiri tepat yang menghampiri ketepatan. Maknanya bukan maksud tak tepat, maknanya makin banyak kaedah yang kita gunakan, makin pelbagai kaedah yang kita gunakan, makin dapatan penyelidikan kita semakin menunjukkan jawapan yang tepat kepada objektif dan persoalan kajian. So, reka bentuk penyelidikan adalah rangka rujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan instrumen, populasi, jenis, persempelan, sampel, pengukuran, penilaian dan segala-gala yang berkaitan dengannya. Penentuan reka bentuk ni harus hati-hati. Maknanya kita kena tengok banyak perkara sebelum kita nak memilih yang mana satu reka bentuk yang kita nak gunakan. Pertama sekali kita kena tengok bahawa apa yang kita nak pilih tu bertepatan tak dengan tajuk kita. Umpamanya kita cerita tentang tajuk memperkasakan institusi kekeluargaan di dalam Islam. Kita cakap macam mana nak perkasa ni? Ada tak item-item atau elemen-elemen atau gambaran item-item dalam kaedah pendidikan dalam kita punya tajuk tu? So memperkasakan, apa maksud memperkasakan ni? So dia sangat complicated. So tak boleh nak bayang kita apa metod yang kita nak gunakan dalam memperkasakan tu. Memperkasakan dari sudut mana? Dari sudut keuangan ke? Dari sudut keuangan dia ada metod yang berbeza. Memperkasakan dari sudut komunikasi dia ada ruang lingkup yang berbeza. So kita nak tajuk-tajuk macam tu sangat sukar untuk kita nak mencari satu kaedah yang tepat. So tajuk tu dan perkara-perkara yang berkaitan dengan tajuk penyelidikan, penyataan masalah, objektif, persoalan di keperluan pelanggan, dia mesti selari dengan metod. Maknanya bila kita tulis tajuk, kita dah tahu dah, kita dah nampak kat situ, dah ada satu gambaran bahawa yang di sama ada di dalam reka bentuk atau sama ada dalam tajuk, dia dah ada satu gambaran bahawa yang ni metod yang kita nak gunakan untuk apa dia. So pemilihan reka bentuk mesti disusuli dengan justifikasi. Maknanya setiap reka bentuk yang kita pilih, contohnya kita pilih kuantitatif, mesti ada sebab kenapa kita pilih kuantitatif. Apa kekuatan kuantitatif, apa kelemahan kuantitatif. Kalau kita pilih kualitatif, apa yang dimaksudkan dengan kuantitatif itu, kita kena tahu. Kita kena tahu apa dia kualitatif itu, kita kena tahu apa kuantitatif itu. So sebelum kita nak cerita dekat orang apa benda yang kita nak buat, kita dulu sendiri kena tahu. Jadi kita kena tahu, kita kena dapatkan sumber-sumber yang authority tentang daripada mana, siapa yang mengatakan bahawa kualitatif itu dia punya kekuatan dia dekat sini, kelemahan dekat sini. Bagaimana kita nak menonjolkan kekuatan dia? Ada kaedah-kaedah dia. Dan bagaimana kita nak menutup kelemahan-kelemahan kualitatif? So ada kaedah dia supaya dapatan kita tu betul-betul solid dan boleh digunakan kepada siapa yang kita nak suruh dia gunakan. Dan tidak ada satu reka bentuk yang khusus yang boleh dilaksanakan pada semua jenis penyelidikan. Tetapi bagi setiap penyelidikan, penggunaan lebih daripada satu reka bentuk adalah sangat digalakkan. Maksud dia apa? Maknanya ada satu-satu tajuk penyelidikan tu, ada benda yang kita nak selesaikan tu. Contohnya COVID-19 atau masalah komunikasi antara guru dengan pelajar ketika musim penularan COVID-19. So tak semestinya
tajuk research tu kita kena menggunakan kuantitatif saja, atau tidak semestinya kita menggunakan kualitatif saja, atau ada banyak kaedah yang kita boleh gunakan untuk nak selesaikan masalah yang kita bangkitkan tadi. So tak ada satu reka bentuk yang khusus. Maknanya bila tajuk macam ni, reka bentuk ni mesti kuantitatif, mesti kajian tinjauan, mesti buat survey. Tak semestinya macam tu. So dia open, dia fleksibel. Tapi bila sesekali kita telah pilih, kita kena tahu dan kita kena beritahu orang kenapa kita pilih itu. Dan setiap penyelidikan tu dia mesti ada kelemahan dan mesti ada kekuatan, dan kita kena tahu di mana, kita kena tahu dan kita kena beritahu orang kat mana kekuatan itu dan kat mana kelemahan itu. Okay, faham kan? Sebab apa kita kena berhati-hati memilih reka bentuk penyelidikan? Sebab dia ada implikasi-implikasi tertentu. Pemilihan reka bentuk penyelidikan yang salah akan memberi implikasi besar terhadap hasil dapatan kajian. Dengan kata lain, pemilihan reka bentuk yang salah akan menghasilkan dapatan yang salah. So korang, bila korang dah tulis benda yang korang rasa betul tapi sebenarnya salah, dan benda yang korang tulis tu pula nanti dibincangkan. Implikasi pertama adalah ketika perbincangan bersama dengan penyelia, apa yang korang buat ditolak oleh penyelia. Implikasi kedua, kalau penyelia pun endah tak endah dengan apa yang korang buat, implikasi dia adalah ketika peperiksaan lisan, di akhir penulisan atau dapatan penyelidikan kita, laporan kita akan dipertikaikan oleh orang-orang yang baca kita punya laporan penyelidikan. So mungkin penyelia kita buat tak tahu lepas, tapi kena bila dibaca oleh orang-orang yang selain daripada penyelia kita, tiba-tiba dipertikaikan. Bila dipertikaikan, kalaulah pertikaian itu menggunakan saluran rasmi, dan kita punya tesis ditolak, kita punya penyelidikan sia-sia. So kesalahan ini yang korang buat ini, itu implikasi yang kedua. Dan kemudian implikasi yang ketiga, yang akhir adalah, kalaulah lepas daripada penyelia pun lepas daripada orang lain, orang bukan penyelia atau rakan-rakan akademik yang bukan penyelia pun tak perasan apa yang korang buat. Tetapi apa yang berlaku adalah rakan-rakan akademik dekat luar pula, pembaca dekat luar, tengok apa yang korang buat betul atau salah. Ni apa ni, kata kita buat research tapi guna metod macam ni, dan sekali dapatan kita dipertikaikan. Apa yang berlaku adalah, tengok slide, ada dua risiko bersama. Kesalahan ini apa yang berlaku adalah reputasi penyelidik, reputasi kita akan jadi terjejas, dan hasil penyelidikan kita yang kita buat selama ni dianggap sebagai tak sah. So habis masa, habis dana, jadi satu pembaziran. Kemudian habislah semua, kita dah cerita semua, kita dah tulis buku, kita dah tulis artikel, and then kita rasa benda tu betul. Kita yang tak tahu ni rasa betul, penyelia buat tak endah pun rasa betul, and then apa yang berlaku adalah benda tu dah jadi satu benda yang rasmi, dirujuk oleh generasi adik-adik korang selepas ini, dirujuk oleh orang luar. Kalau korang dah tulis buku, kalau korang dah tulis buku, korang mengatakan bahawa sebulan ini Wahabi misalnya, dengan menggunakan prosedur yang salah, dengan menggunakan metod yang salah, dengan menggunakan, nampak macam metod betul, tapi perjalanan ketika korang buat research tu tak mengikut elemen-elemen yang mesti dipatuhi dalam setiap reka bentuk, itu pun menghasilkan dapatan yang salah. Dan keluar simpulan-simpulan adalah Wahabi berdasarkan kepada indikator yang korang buat sendiri, yang tak disahkan atau tak melalui prosedur penyelidikan. Apa yang berlaku adalah korang dah fitnah sesuatu individu, dan fitnah itu berleluasa. So ini yang kita takut. Dan lebih bermasalah apabila maklumat tidak benar daripada dapatan yang tidak benar terus disebarkan melalui pembacaan dan perkongsian oleh orang-orang awam. So orang yang tak tahu pun, kalau kita ada pengikut, kalau kita jadi kita jadi penceramah dalam TV, so apa yang kita cakap ni kita rasa betul. Lepas tu sebahagian yang tak tahu kata rasa betul, sebahagian lagi yang tahu yang anggap kata ni apa ni, keluarlah perkataan-perkataan kangkung, bayam dan sebagainya. So hati-hati. So saya nak cakap sini, pemilihan reka bentuk tu hati-hati. Dia ada kaitan dengan tajuk, dia ada kaitan dengan penyataan masalah, dia ada kaitan dengan latar belakang kajian. So dia penulisan proposal atau penulisan tesis atau penyelidikan ni, dia berlaku serentak, dia berlaku seimbang. Maknanya kalau satu salah, korang semua salah. So daripada awal lagi korang kena hati-hati. Ada berapa reka bentuk penyelidikan?
secara umumnya ada 3 reka bentuk asas dalam penyelidikan. Pertama, kuantitatif, yang dapatan dia dipersembahkan dalam bentuk nombor. Yang kedua, kualitatif, yang dapatan dia dipersembahkan dalam bentuk naratif atau dipersembahkan dalam bentuk penceritaan yang berkualiti daripada konteks yang berkualiti. Yang ketiga, mixed method. Mixed method apa dia? Mixed method adalah gabungan di antara reka bentuk pertama, kuantitatif, dengan reka bentuk kualitatif. Tujuan dia untuk apa? Tujuan untuk nak menambah baik atau nak memperkuatkan atau nak mendapatkan data-data yang lebih solid. Maknanya kalau kuantitatif tu kelebihan dekat sini, kekurangan dekat sini, kekurangan dia akan ditampung oleh kualitatif. Kualitatif tu kelebihan dekat sini, kekurangan dekat sini, dia akan tampung oleh kuantitatif. So bila kita buat dalam keadaan macam ni, dapatan kita solid. So kalau ada masalah yang cuba kita nak selesaikan, masalah tu insya-Allah boleh diselesaikan. Okey, ada apa-apa yang tak faham, kita berhenti setakat ni dulu. Kita buka soalan.